Assalamualaikum. Saya Tengku Nur Alamin bin Tengku Anif melaporkan untuk BPS TV dari Majlis Khatam Al-Quran dan Penutupan Ia Ramadan 2025. Hari ini warga BPS berkumpul untuk menghayati keberkatan Ramadan dan meraihkan kejayaan murid BPS yang telah berjaya mengkhatam Al-Quran. Jom kita saksikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiha wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kami berkumpul sini ya Allah sebagai sebahagian daripada usaha untuk melaksanakan amanah-Mu kepada kami. Ya Allah, amanah dalam menghayati intisari wahyu-Mu, mengambil pengajaran dan iktibar, seterusnya melaksanakan kehendak dan saranan yang sedaya upaya kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Majlis Khatam Al-Quran ini merupakan satu simbol kejayaan bagi semua murid. Teruskan membaca Al-Quran sehingga seumur hayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu merasmikan Majlis Khatam Al-Quran dan Penutupan Ihya. Sekarang berlangsungnya upacara penyampaian hadiah bagi murid-murid yang khatam Al-Quran dan yang memerlukan. Dan yang terakhir dipersilakan. Bila adik telah berjaya mengkhatam Al-Quran, boleh tak adik kongsikan perasaan adik? Saya sangat bersyukur dengan apa program yang saya adakan sekarang dan saya gembira dengan kejayaan saya dan dengan semua lah. Terima kasih kepada guru, ustaz, ustazah, ibu bapa yang menyumbang program ini. Terima kasih dan kita tanya pula kepada adik Aizat. Saya rasa sangat bersyukur kerana mendapat hadir ke program ini. Terima kasih kepada ustaz dan ustazah, guru-guru, ibu bapa atas menyumbangkan program ini. Apakah harapan ustazah untuk murid-murid selepas program ini? Harapan ustazah diharapkan semua murid akan meneruskan bacaan Al-Quran sepanjang masa di mana sahaja. Pihak sekolah menilai program Ia Ramadan ini dalam membentuk sasihan murid. Program Ihya Ramadan adalah sangat bermanfaat kepada semua murid kerana melalui program tersebut semua murid dapat menghayati dan membaca Al-Quran serta mengamalkannya sepanjang hari lah. Sekian, terima kasih.